Tapi kalau kau tengok berat dia kan, berat dia dalam 300 gram. Agak berat juga. Menu hari ni kita buat easy run dalam 5-6 km macam tu. Let's go, bismillah. Ini aku pakai kasut daripada 361 degrees. Dia panggil Pop Blaze 6.0. Kelebihan kasut ni, kau akan rasa lebih tinggi tau. Sebab dia punya stick height dia betul-betul tinggi. Dia fokus kepada cushion yang empuk dan juga bouncing. Selesa, sangat-sangat selesa. Sebab dia pakai CQT Quick, teknologi daripada 361. Dia bukan setakat empuk, dia juga ada energy return. Dari segi outsole kau jangan risau. Dia pakai material daripada rubber yang jenis grip dan tahan lama. Sangat-sangat durable. Walaupun berat dia nak dekat 300 gram, tapi bila kau berlari tu, aku rasa disebabkan insole dia jenis memory foam, jenis lembut, dia tak rasa berat sangat tau. Dia rasa selesa. Untuk korang yang tengah cari kasut nak buat easy run, nak buat slow jogging, nak buat brisk walk, cari cushioning yang tebal dan juga empuk dan ada bouncing juga, korang check dekat bawah. Pop Blaze 6.0 memang terbaik. Pilih warna, pilih sizing, kau check sekarang. Assalamualaikum.